Lepas tu orang kafir hak baik-baik tu lagu mana? Orang kafir hak baik-baik lagu mana? Masuk neraka sepatutnya sama berat dengan Fir'aun dengan gapo tu kan? Dia tak serupa. Orang kafir pun tak serupa. Dalam akidah kita, orang kafir pun tak serupa. Tengok Abu Talib, tapi neraka ni berat. Sekat buku lali pun gelegok otak. Tapi sekat buku lali dia tidak serupa dengan Fir'aun dengan gapo ni. Jadi boleh jadi setengah-setengah orang kafir tu kalau dia baik, dia tak ada wakil nak kau orang, tak ada gapo, dengan limpah kurnia rahmat Allah SWT, boleh jadi dia akan dilepaskan. Boleh jadi. Sebab itulah ulama ada bagi, walaupun kebanyakan hak tersebar ni kan, kata kalau tidak Islam kan, tak ada harapan dah masuk syurga. Neraka kekal buat selama-lama. Sebenarnya masih khilaf lagi di situ. Masih khilaf lagi. Jadi untuk kita menenangkan keadaan, menenangkan orang kafir, dia ulama bagi lagi ni. Kafir ni ada banyak macam. Ada kafir dunia akhirat. Ada kafir akhirat, dunia Islam. Ada kafir dunia, akhirat Islam. Yang ni ada kafir pada pandangan orang ramai, di sisi Allah Islam. Ada juga begitu. Ada juga pada pandangan orang ramai Islam, di sisi Allah tidak Islam. Munafik di sisi Allah, zahir Islam. Orang semua kata orang Islam, dan orang lain dia sebagai orang Islam. Kalau mati pun kebumikan, kafankan dia dan sebagainya. Sebab apa? Kita terikat dengan hak zahir. Tapi keputusan kita hak zahir tidak semesti di sisi Allah begitu. Tak mesti. Misalnya kita kata dia Islam, kita pun kata dia, kita mandi dia, padahal dia munafik. Jadi adakah kerana kita semaya, kerana kita buat gini-gini kepada dia tu melepaskan hakikat sebenar dia? Allah tahu. Di sisi Allah dia tidak, dia kafir. Di sisi orang ramai dia Islam. Lagu itulah benarnya. Ada juga di sisi orang ramai kafir, di sisi Allah dia Islam. Misalnya seseorang yang memeluk agama Islam, siapa dia pun tak tahu. Siapa dia pun tak tahu. Kalau mati hak lagu tu kan, kalau mati hak lagu tu, kira-kiranya kalau hak bakar lah. Dari segi dunia pada pandangan orang kafir, di sisi Allah tidak kafir tu, Islam tu. Sah dah. Tidak semesti nak masuk Islam ni baru sah kena pegang tangan, ngucap dah. Tapi orang lain tak tahulah. Kalau lagu tu kan orang lain tak tahulah. Hak tak tahu itulah masalahnya. Tapi di sisi Allah dia Islam. Lagu sana ni lah kafir di dunia, akhirat tidak kafir. Yang ni di sisi Allah tidak kafir, Islam. Di sisi Allah Islam. Lepas tu orang kafir dia ada beza pula. Misalnya kita kata orang kafir, ya memang dia ikhlas, tunggu baik, semua dia buat kajian, dia tunggu buat kajian, nak buat keputusan ya. Dia mati dalam keadaan itu. Adakah kafir yang dimaksudkan keadaan neraka tu juga termasuk? Ulama masih khilaf lagi hak lagu-lagu tu. Dengan sebab itu kita kena peluah benda ni. Kena peluah benda ni. Terutamanya yang orang-orang hak masuk Islam ke apa kan, dia menghadapi banyak perkara tu, banyak perkara kesedihan ke apa kan. Tetapi kita tak lewat mudah dalam lagu tu juga. Boleh jadi di sisi Allah masuk syurga. Jadi kita tak cara dah, tak gomo dah, nak dakwah ke apa pun masuk syurga juga. Jangan lagu tu, jangan lagu tu. Cuma itu satu pendapat, ada pendapat. Antaranya Syekh Shaltut dalam kitab dia Al-Islam Aqidah wa Syariah, itu bagus perbahasa dia tentang ni. Dia tidak menyenaraikan, dia menyenaraikan orang kafir tu tidak kafir yang maksudnya kekal dalam neraka. Ada beberapa orang ulama ramai jugalah yang mengatakan tidak semesti orang kafir ni kekal dalam neraka. Dalam keadaan-keadaan tertentu dia boleh masuk syurga. Cuma pada zahirnya kita kata kafir lah. Di sisi Allah tu maksudnya, tu di sisi Allah. Supaya juga orang hak tak siapa seru. Kita duduk sini, kau duduk di Mexico, kau duduk mana, kau kita kata tempat dadah, tempat tak rajin tengok orang semaya situ.
Lagu mana? Kafir tu. Adakah serupa dengan Fir'aun? Lagu mana? Serupa juga. Orang kafir, itu dia sebut dalam kitab tu. Padahal kitab-kitab lain pun banyak juga, termasuklah Ibnul Qayyim ke apa. Dia kata orang kafir ada bahagia lagi. Boleh jadi masuk syurga juga akhirnya. Serupa dengan orang Islam. Tidak kata orang Islam ni tak masuk neraka, kerana kesilapan dia pada hakikatnya benda ni suatu penganiayaan kepada manusia lain, suatu kezaliman. Dia akan masuk neraka dulu, lepas tu masuk syurga. Orang kafir tu pun lagu tu juga. Hak lagu Sa'di ni serupa juga. Dia kata kalaulah orang kafir tu dia dapat Islam, tapi Islam tu bukan Islam yang sebenarnya, Islam yang tidak menarik hati dia, kita tak boleh nak hukum kafir di sisi Allah lagi hak lagu ni. Tapi dari segi dunia kita akan anggap dia sebagai kafir. Sebelah dia kau gapo kita tak boleh makan dari segi dunia ni. Dan kalau dia mati kita tak boleh nak tanah dia di kubur kita, mana kita tahu. Nak sembahyang apa tak boleh. Kau kafir lah dari segi dunia. Kita nak bicaranya kafir akhirat, kafir di sisi Tuhan, masuk ni juga kau. Tidak. Hak kafir sebenarnya, hak keadalan neraka tu, iaitu wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Hak kafir sebenarnya. Iaitu kafir yang jelas tahu Islam ni molek. Misalnya sebab Abu Jahal, sebab Abu Lahab. Nabi sendiri bawa Islam. Dia nak kata tak boleh lagu mana lagi. Nabi sendiri. Tapi dia jahadu biha, tak terima, tak percaya. Dan yakin hak dia tu betul. Sebab apa? Nak tebal pegang semacam hak dia tu. Sebab kalau dia ikut Islam, dia tak boleh nak buat tak boleh nak buat penganiayaan, nak buat kezaliman, nak menindas orang, tak boleh. Kerana tu hak kerana tu memang kekal dan neraka. Itulah kafir sungguh, kafir dunia akhirat. Di sisi manusia pun kafir, di sisi Tuhan pun kafir. Bukan bermakna orang kafir saja. Hak kena hak soleh, hak gapo. Orang Islam pun masuk neraka pun tu juga. La tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung kepada orang-orang zalim. Nanti kamu akan kena neraka, akan masuk neraka. Condong saja tak boleh. Bagaimana kalau zalim itu sendiri? Dia tidak kata hak zalim, hak buat nyaya, kok orang dia orang kafir saja. Orang Islam pun masuk neraka juga. Kok gitu. Jadi tak ada kita kata sewena-wena dia tak tahu apa satu, hidup dalam keadaan itu tiba-tiba kebetulan kalau kena kita jadi dia tu. Lagu tu juga. Bukan senang nak dapat Quran. Kalau nak dapat Quran nak faham. Tiba-tiba masuk ke keadaan neraka. Itulah dia bahas ulama-ulama dibahas ni. Rahmat Allah SWT ni luas. Rahmat Allah SWT ni luas, mengatasi kemurkaannya. Sebab itu dalam hadis, dalam Quran ada sebut tu apa maksudnya. Dia maha tahu. Dia maha tahu orang ni setara mana. Kita tengok, ialah kita duduk sini tak apa ketara setengah-setengah negeri tu, memang orang kapal kita tengok, sianya tengok dia betul baik juga, semua dia tak dapat hidayah. Pergi di Kuil kita kata, sembuhlah cara dia, tak ada gapo, dia tak faham. Ikut tu nenek gitu je. Ikut tu nenek gitu je. Jadi hak lagu ni hak tak tahu kau satu ni, dia tak ada buat nyaya kat orang, dia pun duduk ajar benda molek-molek ke anak cucu dia, masyarakat dia. Jangan bunuh, jangan balah, jangan gitu gini. Semuanya dia sesat. Tu. Jadi hak lagu ni nak menentukan ini, memang ada dua pendapat ulama. Tapi kalau saya sendiri, saya setuju hak tadi. Tu sesuai dengan rahmat Allah SWT. Tapi kalau semua Abu Lahab, semua demo tu ke apa tu, memang jelas tu. Bukan kita yang bawa. Kalau kita boleh jadi ada kurang. Ada kurang lah bawa agama tu. Ni Nabi sendiri, dia tengok dah tak ada sebab tak terima. Tak terima juga. Dia tak terima tu sebab apa? Zulman wa uluwa, untuk melakukan kezaliman. Kalau ikut Islam tak boleh makan riba misalnya. Jadi kalau kita tidak Islam, ikut Muhammad tak boleh makan riba. Kita hidup dengan riba selama ni. Pada hakikatnya riba itu suatu kezaliman terhadap manusia. Jadi kerana nak tu, dia tak terima Islam. Padahal tahu dah molek
Islam. Hak lagu tu kafir dunia akhirat. Kafir di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Jadi kita tak boleh mudah-mudah perkara ni. Yalah, tak terima pendapat, tak apa, pendapat tu orang ni ada pendapat gini, orang ni ada gini, tak terima pendapat, tak apa. Itu pendapat ulama. Seperti mana alik sana pun pendapat ulama, dia bahas lagi, dia bahas lagi. Yang syurga neraka ni kekal kau tidak? Kalau syurga tu kekal, sepakat semua ulama, tak ada khilaf. Tapi kalau neraka tu tidak kekal, masih ada lagi khilaf. Apa makna kalau neraka tidak kekal? Padahal kalau tak ada neraka nak gimana? Itu dia bahas lagi lah. Tapi di sini bukan tempatnya. Mungkin insya-Allah kalau sampai tempat dia kita bincang lebih detail lagi lah, lebih khusus lagi.